Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, kegagahan Badang diuji. Pernah tak anda dengar tentang seorang legenda? Macam mana agaknya seorang legenda tu dilahirkan? Hari ini kita akan patah balik ke zaman Singapura Purba nak kenal dengan seorang lelaki yang kekuatannya memang luar biasa. Sampaikan cerita dia ni tersebar ke seluruh dunia tau. Nama dia Badang, pahlawan terhebat Singapura. Soalan dia sekarang, macam mana kita nak uji sebuah legenda? Yalah, legenda ni bukan setakat cakap-cakap mulut kan? Ia mesti dibuktikan, ditempa melalui cabaran dan ujian. Dan untuk Badang ni, ujian dia memang bukan calang-calang. Jom kita tengok macam mana kekuatan dia diuji untuk kali pertama. Okey, cerita kita bermula di Singapura, zaman purba dulu, masa zaman pemerintahan Raja Seri Ratna Wikrama. Di sinilah kita jumpa wira kita, Badang. Dia ni bukan askar biasa-biasa tau. Dia seorang hulu balang. Kiranya macam jago diraja lah, orang kuat dan orang kepercayaan raja. Kekuatan dia tu dah jadi macam simbol kekuatan seluruh kerajaan Singapura pada masa tu. Kekuatan Badang ni memang bukan rahsia lagi. Cerita pasal betapa gagahnya dia ni tersebar macam api yang marak, sampai ke seberang laut, ke kerajaan-kerajaan lain. Bila reputasi dah sehebat ni, mestilah ada yang nak cabar kan? Tinggal tunggu masa je siapa yang akan datang nak uji betul ke tidak cerita pasal Badang ni. Dan cabaran tu pun tiba. Ujian besar yang pertama untuk Badang datang dari jauh, dari seberang laut. Ada seorang raja asing ni hantar wakil dia sebab dia nak tahu sangat, betul ke pahlawan Singapura ni gagah macam yang orang duk cerita? Inilah dia pencabarnya. Datang dari benua Keling, namanya Nadi Bejaniakra. Dia ni pahlawan yang memang sengaja dihantar oleh raja dia. Jadi, pertarungan ni bukan lagi setakat perlawanan biasa, tapi dah jadi macam pertandingan antarabangsa. Yang dipertaruhkan, maruah dua buah kerajaan. Pertaruhan dia pula memang tinggi gila. Bukan setakat nak tunjuk siapa lagi hebat. Pemenang akan dapat semua sekali. Apa dia? Harta karun dari 7 buah kapal. Bayangkan. Tapi yang lagi penting, lagi besar dari harta tu, maruah negara masing-masing. Memang berat pertaruhan ni. Sebenarnya, sebelum ni diorang dah berusti dan Badang menang. Jadi Nadi Bejaniakra ni dah macam terdesak sikit, dia pun cadangkan satu ujian terakhir. Dia tunjuk kat sebongkah batu yang sangat besar, betul-betul depan istana. Cabaran dia simple je. Jom kita tengok siapa boleh angkat batu ni. Jadi, Nadi Bejaniakra pun mulakan dulu. Dia kan pahlawan hebat juga. Dia kumpulkan semua tenaga dia. Urat semua tegang. Tapi dia cuma mampu angkat batu tu sampai paras lutut je. Lepas tu, gedebuk. Jatuh balik ke tanah. Satu istana boleh nampak betapa beratnya batu tu. Lepas tu, giliran Badang pula. Dan kat sinilah semua orang nampak betapa bezanya kekuatan diorang. Badang dengan selamba je angkat batu tu. Dengan sebelah tangan. Lepas tu dia lambung sikit dan terus campak jauh ke kuala sungai. Batu tu sampai sekarang orang kata masih ada kat situ, dikenali sebagai batu Singapura. Legenda Badang terbukti. Bila Badang menang tu, nama dia makin meletup-letup. Cerita dia tersebar lagi jauh. Tak lama lepas tu datang pula pencabar lain. Tapi ujian kali ni lain macam sikit. Bukan setakat nak guna otot, tapi kena guna akal juga. Pencabar kali ni nama dia Benderang dari Kerajaan Perlak. Dia ni pun bukan calang-calang, terkenal juga dengan kekuatan dia yang kononnya tak ada tandingan. Jadi, sekali lagi kita bakal saksikan pertarungan antara dua jago terhebat. Kat sinilah kita nampak sisi lain Badang. Dia bukan jenis main redah je. Dia tahu pertarungan ni besar. Jadi, dia cakap kat raja dia, kalau Patik kalah, tidakkah tuanku akan malu? Dia dengan bijak cadangkan supaya adakan satu makan-makan dulu. Ini satu strategi sebenarnya. Peluang untuk dia scan lawan dia senyap-senyap sebelum bertarung betul-betul. Jadi, masa majlis makan-makan tu tengah meriah, satu pertarungan rahsia pun bermula. Orang lain tak perasan pun. Kat bawah meja makan diraja tu, dua-dua pahlawan ni dah mula uji kekuatan masing-masing. Senyap-senyap je. Cuba bayangkan pertarungan senyap ni. Mula-mula, Benderang tekan paha Badang sekuat hati dia. Tapi Badang relax je, tak gerak langsung. Malah, Badang angkat kaki dia sikit, sampai kaki Benderang pun terangkat sekali. Lepas tu, giliran Badang pula. Badang tekan paha Benderang. Dan Benderang langsung tak boleh gerak. Kaki dia macam kena gam. Masa tu juga, tanpa cakap apa-apa, pemenang dah pun diketahui.
Lepas majlis tu, Benderang terus jumpa panglima dia, Tun Pepatih Pandak. Dia mengaku dengan jujur. Dia kata, saya tak boleh lawan dia. Dia terlalu kuat. Saya minta janganlah adakan pertarungan tu. Dia sedar dia tak akan mampu tandingi kekuatan Badang. Pengakuan Benderang tu mengubah semua benda. Cerita ni tak berakhir dengan pertumpahan darah depan orang ramai. Sebaliknya, ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih hebat. Kebijaksanaan. Dan ya, pertandingan tu dibatalkan. Pertarungan besar yang semua orang tunggu-tunggu tak jadi. Mungkin ramai yang terkejut. Masa semua orang ingat kekuatan fizikal yang akan jadi penentu, rupa-rupanya diplomasi yang menang. Tun Pepatih Pandak dengan bijaknya terangkan pada Raja Seri Ratna Wikrama. Maksudnya, dia risau kalau pertarungan ini diteruskan, nanti hubungan baik antara dua kerajaan ni boleh jadi renggang. Yelah, kerajaan ni kan macam adik-beradik. Jadi, menjaga hubungan baik tu lagi penting daripada nak buktikan siapa lagi sado. Dan inilah bahagian yang paling menarik. Daripada jadi musuh, Badang dan Benderang disuruh untuk bekerjasama. Apa yang diorang buat? Diorang guna kekuatan gabungan diorang untuk pasang satu rantai besi gergasi merentasi pelabuhan sebagai benteng pertahanan. Daripada lawan, jadi kawan. Terbaik kan? Jadi, inilah legasi Badang. Dia menang lawan Nadi Bijaniakra, dapat 7 buah kapal. Dia menang ujian rahsia dengan Benderang. Dia berkhidmat dengan setia sepanjang hidup dia. Tapi tanda penghormatan paling besar datang lepas dia meninggal. Raja dari Keling, ingat tak kerajaan yang dikalahkan dulu tu? Raja tu hantar batu nisan khas untuk kubur Badang. Ini menunjukkan betapa dihormatinya kekuatan dia. Sampaikan bekas lawan pun sanjung dia. Kisah Badang ni betul-betul buat kita terfikir kan? Dia ada kekuatan fizikal yang luar biasa, boleh kalahkan sesiapa saja. Tapi kemenangan dia yang paling besar mungkin datang bila dia tahu bila masa yang betul untuk tak gunakan kekuatan tu. Jadi, apa sebenarnya kekuatan sejati? Adakah ia pada otot semata-mata atau pada kebijaksanaan untuk tahu bila dan bagaimana untuk menggunakannya? Fikir-fikirkanlah.